Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan teruskan dengan pembelajaran tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk adab. Okay, jadi kalau dah bersedia, awak boleh buka muka surat 162. 162. Terus je sebab saya tak boleh nak duduk lama-lama. Tajuk dia ialah tutuplah auratmu. Tutuplah auratmu. Aurat. Siapa pernah dengar aurat? Apa dia aurat? Bukan urat. Urat yang ada dekat kita punya anggota badan ni kan. Ada warna biru kan. Ada urat kan. Itu bukan. Itu urat. Ni aurat. Aurat. Okay, apa dia aurat? Okay, kalau kita tengok dekat sini, dia suruh perhatikan dan fikirkan. Tengok ada yang pakai baju puteri Islam, ada yang pakai baju pandu puteri, ada yang pakai baju pengakap. Betul kan? Semuanya berpakaian menutup aurat. Kalau lelaki, ni pakaian dia menutup aurat. Yang perempuan, nampak bertutup semuanya. Kan? Kecuali muka dengan tapak tangan. Okey. Mengapakah kita perlu menutup aurat? Dia tanya, kenapa kita kena tutup aurat? Tapi sebelum kita nak jawab kenapa kena tutup aurat tu, kita kena tahu dulu aurat tu apa dia. Aurat tu apa dia? Kita lihat dekat sini. Pengertian aurat. Apa erti aurat? Apa makna aurat? Aurat ialah bahagian tubuh badan yang wajib ditutup dan tidak boleh didedahkan. Saya ulang balik. Aurat ialah bahagian tubuh badan yang wajib ditutup. Maksudnya bahagian dekat badan kita yang kita kena tutup. Tak boleh buka. Itu maksud dia. Okey. Dalil dia dalam surah Al-Baqarah pula. Dalam surah An-Nur ayat ni 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Maksudnya, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Ini apa yang Allah sebut dekat dalam Al-Quran. Okey, daripada berdasarkan dalil di atas, berdasarkan bukti daripada Al-Quran dekat atas, menutup aurat hukumnya wajib. Jadi kita tak boleh memperlekehkan, tak apalah panaslah pakai tudung ni, tak apalah lain kalilah, tak boleh sebab hukumnya wajib. Bila wajib, orang yang mendedahkan aurat akan mendapat dosa dan dimurkai Allah. Dibenci Allah. Kita tak naklah sampai Allah murka kan, Allah benci kita kan, betul tak? Orang yang mendapat dosa dia akan diazab dekat akhirat. Kita lihat pula apa dia batas aurat bagi lelaki dan perempuan. Tak sama aurat apa yang lelaki kena tutup. Yang perempuan apa yang dia kena tutup dekat badan dia, kena pakai apa, sampai mana, tahap mana dia punya pakai nak kena tutup tu kan. Kalau kita tengok lelaki dari pusat hingga lutut, mana pusat awak? Mana dia pusat? Ke ada yang tak kenal pusat? Daripada pusat tu sampailah hingga ke lutut, semua kena tutup. Tak boleh buka. Kalau misal kata awak pakai seluar pendek kan, seluar pendek tu mesti dia punya pendek tu mesti bawah lutut. Dia punya seluar tu, hujung seluar dia tu mesti bawah lutut. Bukannya atas lutut singkat. Ataupun pakai seluar kecil kan, seluar kecil yang seluar dalam kan, tak boleh dia mesti dari pusat hingga ke lutut kena tutup semuanya tu. Kalau misal kata yang lelaki tak nak pakai baju, tak ada masalah sebab badan awak bukan dikira aurat. Itu maksud dia. Kemudian perempuan, seluruh badannya kecuali muka dan tapak tangan.
Semua kena tutup kecuali muka dengan tapak tangan je yang tak payah tutup. Habis tu stokin kena pakai sebab kaki tu adalah aurat. Macam mana kita pakai waktu solat, macam tu jugalah. Gambaran yang paling senang. Dekat sini. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dengan mafhumnya. Ada dua golongan ahli neraka, orang yang masuk neraka. Yang belum pernah dilihat oleh baginda. Dan salah satunya ialah perempuan-perempuan yang membuka aurat, yang cenderung melakukan maksiat dan mendorong orang lain juga melakukan maksiat. Maksudnya dekat neraka tu Nabi tengok ada dua kaum, iaitu perempuan yang buka aurat dia, satu dia buat maksiat, satu lagi dia ajak orang lain untuk ikut sama-sama dengan dia buat maksiat, buat tak baik. Jadi apa yang berlaku dekat diorang dua golongan ni? Kepala mereka mempunyai sanggul seperti bonggol unta yang sengit. Mereka tidak akan masuk syurga serta tidak dapat mencium baunya. Yang tadi tu dia mendorong orang lain juga melakukan maksiat. Lepas tu pula kepala mereka mempunyai sanggul, dia letak kan dekat luar tu ada jual yang macam sebenarnya rambut awak pendek. Tapi dekat luar tu ada jual sanggul palsu kan, betul tak? Pernah tak tengok? Dekat Rainbow ada, tak silap saya. Adalah dekat kedai-kedai lain aksesori yang untuk tudung-tudung untuk yang aksesori rambut-rambut, cekak rambut semua tu kan. Dia ada letak macam sanggul, dia letak kat situ untuk dia tinggikan, seolah-olah macam dia ada sanggul yang tinggi. Diletakkan dekat kepala dia sanggul seperti bonggol unta yang sengit. Yang tu pun Allah laknat memang ada kaum ni sebenarnya dekat dalam neraka. Nabi tengok dekat ahli neraka. Dia salah satu daripadanya itulah yang ada buat sanggul ataupun memang rambut dia panjang. Yang tadi tu rambut dia memang memang dia tak rambut panjang, tapi dia buat seolah macam dia buat bonggol kat belakang ni, dia tinggikan sikit kan. Biasanya kalau orang rambut panjang dia akan ikat dekat bawah ni kan. Dia punya ikat kat sini kan. Tak adalah sampai sini kan, tapi dia saja naikkan seolah dia macam ada fashion tau. Ada tak silap saya 10 tahun lepas fashion tu dah bermula dah. Dia letak kat situ, itu adalah antara golongan orang yang dilaknat. Kalau cari dekat internet pun ada. Kat internet ada contoh, tunjuk contoh macam mana. Yang satu dia buat-buat seolah-olah macam dia punya rambut tu dia rambut pendek tapi dia letak sanggul palsu. Yang kedua memang rambut dia panjang dan dia memang disanggulkan tu disaja dia letak tinggi. Yang tu tak boleh. Kalau nak sanggul, boleh sanggul tapi letak bawah. Jangan macam kepala kita ni ada lagi bonggol atas ni. Macam unta. Unta kan dia macam ada dua bonggol macam tu kan. Tu tak boleh tu. Tu kena laknat. Okay, faham mereka tidak akan masuk syurga serta tidak dapat mencium baunya. Dahlah confirm tak masuk syurga. Bau syurga pun tak dapat. Jadi kalau boleh kita tak naklah jadi antara salah satu daripada dua kaum ni dia buka aurat. Dalam buka aurat, lepas tu dia dalam buat maksiat, lepas tu ajak orang lain pula buat maksiat. Lepas tu kepala dia pula dia ada sanggul macam bonggol unta tadi tu. Okey, seterusnya menutup aurat memelihara kehormatan. Kita jadilah sebagai seorang yang sentiasa menutup aurat. Cuba kalau kita tengok, kalau kita beli makanan dekat kantin kan, makanan yang berada di bawah tudung saji kan, katalah nasi lemak kan, ada dua nasi lemak. Ni nasi lemak, ni pun nasi lemak juga. Tapi nasi lemak satu ni dekat bawah tudung saji. Satu lagi nasi lemak tapi lalat ada terbang-terbang atas dia. Awak rasa awak nak ambil yang mana? Awak akan ambil yang mestilah yang tertutup kan, sebab terpelihara dia punya kesucian dia, terpelihara dari segi kebersihan dia. Macam tu jugalah untuk orang yang menutup aurat ni. Itulah gambaran yang saya boleh tunjukkan dekat awak. Okey. Jadi kenapa kita perlu menutup aurat? Kenapa?
Sebab wajib. Tu je kan. Allah dah kata wajib, Allah dah kata suruh tutup aurat, kenalah buat. Okey, seterusnya kita boleh tengok lagi. Di antara adab-adab berpakaian, okey, yang pertama, okey, untuk kita menutup aurat ni, sebelum kita nak menutup aurat tu memang wajib dah kan. Tapi kita kena ikutlah dia punya adab-adab dia kan. Kenalah mulakan dengan membaca doa. Semua benda mesti kita mulakan dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim kan. Lepas tu bacalah doa memakai pakaian dan mulakan anggota sebelah kanan ketika memakai pakaian. Maksudnya mulakan dengan yang kanan kan, nak sarung tangan kanan. Lepas tu baru kiri. Sama juga sampailah ke kaki, pakai stokin kanan dulu baru stokin sebelah kiri. Kemudian memulakan anggota sebelah kiri ketika membuka pakaian. Masa nak buka baju, nak mandi, mulakan dengan kiri pula terbalik. Tadi nak pakai dengan kanan. Nak buka kena mulakan sebelah kiri. Okey. Kemudian memilih ciri-ciri pakaian yang menepati syarak. Apa dia pakaian-pakaian yang menepati syarak ni? Contohnya pakaian yang longgar, bukan ketat. Kan? Ni bukannya dia memakai, dia bukan memakai pakaian tapi dia membalut badan dia. Bukan pakaian tu longgar kan? Jadi dia nampak ketat, daripada jauh dah nampak dah dia punya susuk tubuh dia. Padahal dia berpakaian tapi seperti bertelanjang. Sebab pakaian tu ketat, jarang. Kan? Salah satu contohnya lah. Okey, ciri-ciri pakaian yang menepati syarak. Okay, yang pertama menutup aurat lah. Kalau perempuan, ke semua anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Okey. Kemudian tidak ketat macam yang saya cakap tadi, tidak membalut, tidak membalut anggota badan. Kemudian yang ketiga, tidak jarang hingga menampakkan warna kulit aurat yang ditutup. Contohnya kalau awak ada beli baju yang jenis macam lace kan, yang macam yang dia kena pakai tu kena ada lace. Kalau pakai dia je memang jarang boleh nampak awak punya warna kulit kan. Kena adalah baju yang ada lace. Kalau baju tu jarang lah. Tapi kalau misal kata kalau baju tu memang dah tebal lah kan. Tapi janganlah sampai tebal yang kadang-kadang ada jenis kain ni dia tebal tu tebal yang tak memanaskan. Ada jenis yang nipis tapi dia memanaskan kan. Tapi yang pentingnya baju tu tak jarang. Maksudnya orang lain tengok, katalah kalau kita nak nampak jarang tak jarang tu, kalau katalah awak tak tahu kan, awak pergi berdiri dekat pintu rumah awak kan, cahaya daripada luar kan. Awak berdiri dekat situ, nampak tak kalau awak berdiri tu boleh tak nampak awak punya kaki? Awak berdiri, contohnya awak pakai baju kurung, awak berdiri, nampak tak awak punya kaki? Kalau daripada dalam nampak, maksudnya baju tu jarang. Sebab itu adanya kain dalam supaya nak menutup nampak macam jarang kain tu kan. Melainkan kalau kita pakai warna gelap, contoh warna hitam ataupun blue black, warna dia gelap, jadi kalau kita berdiri dekat tempat yang cerah pun tak nampak pun kita punya kaki tu kan. Itulah antara nak bagi gambaran dekat awak lah, nak bagi faham tak jarang tu macam mana. Okay. Ataupun senang cerita awak tengok je lah, kalau tengok tu ni tak nampak warna kulit ni, okey lah. Okay, seterusnya tidak menonjol dan menarik perhatian. Maksud tidak menonjol ni maksudnya contohnya awak pakai warna yang striking lain daripada orang lain. Contohnya macam awak pakai baju oranye yang macam Sami Buddha pakai tu. Tahu tak Sami Buddha punya warna oranye tu kan? Dia punya warna tu kan striking. Daripada jauh dah nampak ada. Kalau duduk kat tengah padang tu, awak pakai warna oranye, nampak daripada jauh nampak dah awak kat situ. Tak naklah sampai yang warna yang, kalau boleh carilah warna yang tak menonjol kan. Lainlah kalau misal kata ada kenduri kedara memang dah pilih warna tu lain cerita. Kan, ini memang saja je awak nak beli warna tu memang supaya orang semua akan nampak awak. Daripada jauh orang dah tahu dah awak memang suka warna tu. Tak nak macam tu niat pun kena betul dan kalau boleh jangan benda yang menarik perhatian. Contohnya kalau macam ada bling-bling tu, macam ada labuci-labuci, ada mani-mani tu kan.
boleh nak adalah buci tu sikit-sikit, tapi janganlah sampai mengalahkan artis kan, mengalahkan pengantin. Pergi dekat kenduri kahwin, lepas tu tengok awak pula yang terlebih over daripada pengantin kan. Contohlah macam tu kan. Kalau misal kata kalau memang dah sama je semua tu, semua tema kenduri kendara semua adalah buci semua, tak apalah kan. Ni jangan sampai ada niat rasa macam kita nak menarik supaya aku pakai baju ni mesti aku yang paling cantik, aku yang paling lawa dekat majlis. Jangan ada rasa macam tu dia tak boleh menarik perhatian. Okey. Seterusnya Ibu, pakaian apa yang sesuai untuk saya ke majlis kebudayaan unit beruniform nanti? Dia tanya. Dia tanya dekat mak dia. Ada majlis kebudayaan unit beruniform. Lepas tu mak dia cakap apa ni? Gambar ni. Mak dia kata, pakailah baju ini kerana nampak cantik, beradab dan mempunyai ciri-ciri pakaian menepati syarak. Dia pilih macam ni. Kan, menutup aurat yang pentingnya, longgar kan, tak menarik perhatian, biasa-biasa, sederhana je kan. Okey, seterusnya saya tak ambil masa panjang seterusnya nanti jangan lupa membaca doa memakai pakaian. Okey, ini adalah doa memakai pakaian. Bismillahi Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Maksudnya, dengan namamu ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan pakaian ini dan kebaikan apa-apa yang ada padanya. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang ada padanya. Ni kita minta perlindungan daripada Allah supaya bila kita memakai pakaian tu Allah pelihara kita. Okay, doa membuka pakaian. Nak buka pun ada juga doa dia. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Maksudnya, dengan nama Allah yang tiada Tuhan selainnya. Okay. Seterusnya, kita tengok pula contoh sunnah Rasulullah SAW dalam berpakaian. Nabi pula kita tengok. Rasulullah SAW memakai baju yang berlengan panjang hingga ke pergelangan tangan. Nabi suka pakai baju yang lengan panjang sampai ke pergelangan tangan. Kemudian Rasulullah berdoa ketika memakai pakaian seperti serban, baju yang sempurna. Nabi pun mengamalkan doa yang tadi itulah. Bila nak pakai serban pun Nabi baca doa. Seterusnya. Rasulullah SAW suka memakai pakaian putih, bersih, wangi dan berpakaian sederhana. Nabi suka pakai warna putih. Warna putih adalah warna kegemaran Nabi. Kemudian dia suka pakai yang bersih, yang tak kotor. Maknanya kena basuh lah baju tu. Setiap hari janganlah pakai baju yang sama, tak basuh-basuh 3 hari pakai baju yang sama kan. Kena basuh. Wangi, Nabi suka kepada yang wangi. Cumanya saya nak sentuh tentang wangi ni, yang lelaki tak ada masalah tau untuk pakai wangi-wangian. Tetapi untuk yang perempuan, wangi-wangian ini hanya boleh untuk dalam rumah sahaja. Melainkan kalau misal kata macam contoh macam saya lah saya nak lepas mandi saya akan pakai wangi-wangian. Saya akan pakai wangi-wangian tu dekat belakang telinga saya kan, kat situ je. Supaya saya seorang je yang akan bau. Saya tak akan letak dekat ada orang tu dia akan letak kat tangan, lepas tu dia siap spray kan. Kan dia spray minyak wangi tu kan. Tak boleh sebab kalau misal kata bau tu orang lain, ada orang lain yang bukan mahram tercium bau tu dah kira berdosa. Sebab kadang-kadang tu ada orang tahu, ada orang buat tak tahu. Sebab benda ni sebab dah jadi budaya kan. Kalau nak lepas mandi je pakai benda-benda wangi kan, pakai bedak wangi apa semua kan.
Bedak tu lain cerita. Itu bedak ni bukan semburan perfume yang awak sembur dekat luar badan. Dah mandi dah, lepas tu dah letak ubat ketiak alhamdulillah semua kan. Lepas tu dah letak macam-macam, lepas tu sembur lagi, sembur kan. Lepas tu dalam 1-2 jam lagi, lepas tu ambil lagi perfume, sembur lagi kan. Ada yang jenis macam tu tau. Memang ada. Memang ada, saya perhatikan. Memang jenis yang tak boleh rasa macam busuk sikit macam tu. Memang suka mewangi-wangikan diri kan. Yang tu sebenarnya tak boleh. Kalau misal kata wangian yang macam bedak tu, dulu masa saya belajar, bedak tu kira macam boleh lagi lah, sebab bedak tu dia punya bau tu tak macam menyengat kan. Tapi wangi-wangian perfume tu memang dibuat untuk supaya meninggalkan bau. Bila lalu je kan, kita dah jauh dah ni, dah 10 meter dah pergi dah lalu kan, tapi bau perfume tu masih tinggal lagi kat belakang. Jadi bila orang lalu pun oh cikgu ni lah yang lalu, macam kita dah kenal lah. Kalau perfume ni, oh cikgu ni. Kalau perfume bau macam ni, cikgu ni. Ni yang tu tak boleh sebenarnya kalau perempuan. Kalau lelaki tak ada masalah. Perempuan memang haram hukumnya. Tak boleh berwangi-wangian di luar rumah. Saya terpaksa cakap lah benda ni. Sebab benda ni ada yang tak setuju. Awak boleh Google, cuba cari apa hukum berwangi-wangian bagi perempuan. Macam kat rumah tak apalah, ahli keluarga kita je kan. Dekat luar Okay, dan berpakaian sederhana. Pakaian sederhana, taklah bermewah-mewahan kan. Macam Nabi pun ada berapa je pakaian dia kan. Tengok kalau orang-orang alim yang tak silap saya 2 minggu lepas ada yang meninggal, wali Allah yang meninggal tu pakaian dia hanya 3 helai sahaja. 3 helai sahaja dia punya baju dia. Awak bayangkan macam mana, 3 helai je baju dia. Saya ni pun tak berapa helai lah kan. Alhamdulillah dah banyak dah sedekah-sedekah kan. Yang ada ni pun dah tak banyak dah kan. Tapi memang bila dengar 3 helai, macam mana pakai tu kan. Tapi itulah dia wali Allah. Okey, seterusnya hikmah berpakaian menutup aurat. Apa kelebihan orang yang memakai menutup aurat? Okey, yang pertama tadi yang mula-mula tadi kita dah jawab kan. Kenapa kena pakai menutup aurat? Sebab Allah kata wajib. Jadi kita kena taat ikut apa yang Allah suruh, betul? Okey, yang kedua ni lah dia hikmah dia. Membuktikan ketaatan terhadap perintah Allah. Allah dah kata wajib, jadi kita kena taat. Apa Allah kata? Allah kata ni boleh buat, buat. Allah kata tak boleh, tinggalkan. Menjaga maruah dan kehormatan diri. Jagalah diri kita, sebab macam saya pernah tengok dekat dalam YouTube, ada orang buat dia macam buat situasi satu golongan lelaki, dia dalam 2 situasi tau. Satu golongan lelaki dan satu golongan lelaki, 2 scene yang berbeza. Dua situasi yang berbeza. Situasi yang pertama, dia ambil kamera, awak bayangkan ada kamera diletakkan dekat tepi jalan. Lepas tu bukanlah tepi jalan, maksudnya daripada atas lah, angle atas. Lepas tu ada yang lalu, perempuan lalu di hadapan sekumpulan lelaki. Sekumpulan lelaki yang nakal, yang jenis nakal lah kan. Jadi kamera dekat atas, perempuan yang berpakaian menutup aurat, yang berpurdah berjalan. Kemudian lelaki yang ada kat situ, dia cuma pandang macam ni, dia pandang, lalu dia pandang macam tu. Kemudian satu lagi situasi, di tempat yang lain, kamera, kemudian ada seorang perempuan yang berpakaian seksi. Kemudian lalu di hadapan lelaki yang tadi, yang sama lelaki yang sama, dia lalu, apa yang lelaki tadi buat? Dia bangun, dia mula kacau, dia mula macam tu lah. Nampak tak? Sebenarnya bila kita memakai pakaian yang menjolok mata, orang kata mencolok mata kan, saya pun tak tahu mana yang betul, menjolok atau mencolok mata. Yang penting maksudnya yang menjadikan mata kita tu rasa macam nak ikut dia je kan. Cuba kalau orang tu pakai menutup aurat, ada tak kita macam terpandang ikut je mata dia? Tak ada kan. Tapi kalau orang yang pakai seksi, katalah dia pakai bikini,
pakai swim trunk apa nama tu, pakai bikini lah kan, pakai yang swim trunk tu untuk lelaki kan, yang pakai macam orang berenang tu kan, orang pakai apa macam pakai seluar sependa macam tu je kan. Apa yang pandangan kita, adakah kita punya pandangan ni duduk buat tak tahu, ataupun kita macam mengekor dia punya, mengekor dia pergi mana, kan, betul tak? Sebab biasanya kalau orang yang berpakaian seksi ni, dia memang suka untuk menarik perhatian supaya orang tengok dekat dia, sebab tu dia pakai seksi, betul tak? Kalau dia rasa macam buat apa nak tayang ke orang kan, simpanlah untuk kita, untuk diri kita kan, kenapa nak tayang-tayang, kita tutup lah kan. Tapi kalau orang yang dia rasa macam, dia rasa dia cantik, dia rasa macam dia nak tayang dekat orang, dia buka, betul tak? Dia buka, lepas tu dia saja lalu-lalu kan, dia macam saja nak tarik perhatian orang kan, betul tak? Jadi lepas tu kalau ada apa-apa yang berlaku lepas tu, kalau dia kena rogol ke, kalau dia kena curi ke, dia kena rompak ke, dia buat apa-apa orang lain buat jahat dekat dia, jangan salahkan orang lain, sebab dia yang mengundang orang lain nak pergi dekat dengan dia, betul tak? Kan? Sebab itulah kita ni, bila Allah dah kata kena menutup aurat, tutuplah aurat kan. Seperti permata kan, permata kan cantik, kenalah tutup rapat-rapat macam cincin kan, macam orang pergi dekat kedai emas pula kan, dia letak dalam bekas, macam itulah kan permata. Okay? Okey, rasa macam dah habis tajuk ni. Kejap saya nak confirmkan. Betul, dah habis dah tajuk ni. Okey. Saya pun tak nak ambil masa yang panjang sebab saya pun sakit pinggang. Okey, saya hanya mampu menerangkan setakat ini sahaja. Okey, dan seterusnya kita boleh awak boleh sambung untuk buat latihan PBD. Nanti cek dekat buku PBD. Tajuk yang pertama untuk adab. Untuk tutuplah auratmu, jadi awak buat buku PBD unit 1, tutuplah auratmu. Okey, saya rasa itu saja. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.